Hai, Assalamualaikum. Kita ada peserta kedua untuk kita interview. Boleh saya tahu nama tak abang? Nama Masrul Nizam bin Muhammad, berasal dari Terengganu. Kau Terengganu punya. Okey abang, hari ni hari Kedua lah. hari kedua. Mana belajar ni? Bagi tahu. Setakat ni nampak lah sikit-sikit. Nampak tu acuan dia. Daripada hari mula-mula abang belajar atas tu, belajar teori pun. Sebab teori tak apa dari segi praktikal ni lain sikit. Tak nampak mana nampak mana lah. Praktikal ni nampak tu. Jadi nampak lah daripada rantai dia, acuan dia, nampak lah. Lepas tu kita nak tanya luahan hati abang. Daripada orang kata first impression, mari dah apa benda. Lepas tu dia belajar ni hari ni. Berapa abang rasa tak? Rasa macam seronok lah, seronok. Gaul dari Singapura dia, Sabah dia, jauh lah mari. Kita dekat rugi lah kalau nak mari. Rugi orang Terengganu. Rugi lah. Kabur sikit bang. Rugi ada Rugi lagi. orang Terengganu dok mari belajar. Kita orang Terengganu dekat Siapa nak join kau jangan dulu Ah. Okey baik. Okey terima kasih banyak. Okey bang. Kita